Daripada Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kepakaran dia adalah tafsir Al-Quran. Di mana ketika beliau kecil, dia anak saudara sepupu Nabi tapi kecil kan. Nabi SAW kena usap kepala dia dan Nabi doakan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil kan? Ya Allah Ta'ala, ya Allah faqihkanlah dalam agama dan ajarkanlah kepada ilmu ta'wil, jadi ilmu tafsir. Lalu dia membesar menjadi sahabat yang paling dalam ilmu tafsir dia. Mana-mana sahabat yang ingin mendalami dan mempelajari Al-Quran, bertanya tentang Al-Quran, termasuk Umar Abdul Khattab, akan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Lalu di hujung usianya, lepas pada Nabi SAW wafat, lepas pada pengislaman Taif dan sebagainya, Nabi SAW, Abdullah bin Abbas datang dan tinggal di Taif, lalu wafat di Taif. Dan ramai anak-anak muridnya yang lahir di Taif dan menjadi syekh-syekh kemudiannya membenarkan sabda Nabi SAW, yang mana Nabi doa akan lahir daripada sulbi orang Taif ini mereka yang beriman yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Taif ini juga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai waqalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin min qaryatin azim. Mereka berkatalah kalaulah Al-Quran diturunkan ke atas orang laki-laki di antara dua kampung yang agung. Dua kampung itu merujuk kepada Mekah dan Taif. Pada zaman Nabi SAW, Taif ni telah menjadi dipanggil sebagai orchard. Susunnya Mekah. Bagi penduduk Mekah, Taif ni lah tempat sumber diorang punya sayuran, fawakih, buah-buahan dan sebagainya, sumber makanan yang akan dijual di Mekah. Dan inilah Masjid Abdullah bin Abbas didirikan sepenuhnya makamnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bukan Abdullah Ibn Abbas. Apa dia? Apa namanya? Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dia bukan ke dia yang dikatakan bacaan dia hampir sama dengan bacaan Jibril? Itu tak pasti. Tapi dia sebagai sahabat yang paling hebat dalam ilmu tafsir lah. Tafsir Ibn Abbas tapi bukanlah kata directly daripada dia. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ayah dia. Guru sekali kan. InsyaAllah dia dan kita boleh jamak saja. Masjid Ibn Abbas, Babun Abdullah bin Al-Abbas. Kalau ni betul asli, 120 riyal, ada di kilo. Ada kilo. Ada hulu ah. Ada serbuk. Ini apa, madu ke? Ini madu campur amber soda. Asal halal. Ini 100. Akhir syi. Makan kalau ni. Kilo berapa tu? 100. Ada air 100. Dah madu beli. Ada duit beli madu. Okey, siapa nak angkat tangan? Pernah angkat tangan. Okey, semua angkat tangan. Ana hadiah ha? Ana. Baiklah. Driver hadiah. Driver. Mutawif. Alah jati ada lampu ya. Kasih. Rasanya punya Aman tu. Oh tu boleh apa lah orang punya ni. Buat dia best.
Banyak bidang. Maksudnya tu. Oh, Aman wa zaman. kafe zaman berzaman. Kafe aman wa zaman. Zaman berzaman ya dong. Mari masuk. Nak ambil beg. Dah rasa. Dia. Oh, peluru semua ada. Tangan kulit. Oh, selamat tak ada. Cuma yang saya nak. Dia unta. Dua. Asli. Design. Ini Farida. Kuih bahulu Arab. Siang panas dia orang tak buka kedai lagi. Dia orang akan buka petang-petang sampai malam. Si cantik ni. Lampu-lampu. Berbagai jenis serban Arab. Nabi SAW sehingga malaikat sendiri tersentuh. Kan? Semua malaikat sini datang berjumpa dengan Nabi SAW, mengoffer untuk dihempapkan mereka dengan dua gunung. Buat yang mengiringi Taif ni. Tak ada. Tapi Nabi SAW tetap sahaja berdoa semoga daripada sulbi mereka ini akan lahir keturunan yang beriman dan memperjuangkan agama. Lahirlah daripada anak-anak murid Abdullah bin Abbas, ramai ulama yang lahir daripada Taif. Anak dia kan 100 orang kan? Ha? 100? Ibnu Abbas ni. Tak tahu. Betul. Betul. Saya macam pernah dengar dia ustaz mana tak. 100 orang anak Masya Allah. Anak dia banyak betul. Tapi isteri berapa orang tak tahulah kan. Simpan kot. Lebih lah kot. Lebih lah tu. Mungkin meninggal kahwin lain. Benda tu dia ambil dekat situ selamatkan pada kita. Sekitar Bangkok. Dia ni. Kebun Adas. Terus sekarang Ya. hari ni. Oh, ni kebun adas. Terus sekarang hari ni Masjid Adas lah. Siapa dia Adas? Adas ni ketika mana baginda Nabi SAW berehat di sini setelah diusir dan dibaling batu oleh kaum Bani Thaqif. Diperintahkan oleh 3 orang dia punya pemuka dia memerintahkan budak-budak kan. Dia satu penghinaan yang besar bila budak-budak yang balik. Paling. Oh, masya-Allah. Budak ni pertama kata baling batu. Belah mana kebun ni tu ada Dalam ni, dalam kebunnya dalam ni. dalam ni. Kebun anggur Kebun anggur betul. So masjid tu yang mana? Nampak putih dia kita ada. Duduk kat sini Tak mampu. rehat. Lepas tu Nabi rehat kat sini ketika mana kebun ni dimiliki oleh 2 orang saudara Quraisy. Orang-orang Quraisy yang kaya ketika itu mereka akan memiliki kebun-kebun di Taif. Di tempat orang inilah bisnes dan juga orang berehat dan sebagainya apa semua. Jadi dia memiliki oleh Syaibah dan Utbah, 2 orang saudara Quraisy. Lalu waktu itu mereka nampak Nabi SAW dan mereka kesian dekat Nabi. Dia tahu Nabi, dia kenal Nabi Muhammad ni daripada Quraisy, daripada Mekah. Dan mereka tak beriman kan. Tapi dia orang benarkan ya dia. Orang benarkan Nabi SAW untuk berehat. Untuk berehat dekat kebun dia orang ni. Kita boleh lalu situ. Boleh kot. Dan dong pulkit Lalu Nabi SAW pun duduk dekat sekitar sini kan. Kemudian Syaibah dan Utbah tu suruh hamba dia iaitu Adas datang kepada Nabi SAW dan berikan air untuk minum. Lalu Adas
Lalu Adas pun datang bagi Nabi SAW air untuk minum. Ketika mana Nabi SAW ingin nak minum tu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Simple act. Dia simple, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asbab Nabi baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Adas kehairanan. Aku tak pernah dengar perkataan ini daripada kaumku. Kemudian Nabi SAW tanya dekat Adas tu, kau datang daripada, kau siapa dan datang daripada mana? Adas pun aku Adas dan aku datang dari Nirnawa. Yang hari ni Iraq lah. Niwineh. Niwineh kalau bahasa Yahudi. Kemudian Nabi SAW pun sebut, oh ini adalah tempat saudaraku Yunus bin Matta. Nabi Yunus diutuskan di Iraq Nabi Yunus diutuskan di Iraq. Jadi Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus ni diutuskan di Iraq, yang dia pergi ke laut tu jauh sebenarnya. Kawasan tu besar. Jadi Nabi SAW sebut aku itu adalah tempat saudaraku dan Nabi dan juga seorang rasul iaitu Yunus bin Matta. Adas terkejut. Mana kau tahu tentang Yunus bin Matta? Sebab dia tahu sebab asal dari tempat dia kan. Kemudian Nabi pun bagi tahu, sungguhnya aku adalah Nabi utusan terakhir Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adas dengar tu terus teriak dan itu masuk Islam. Dan ini menjadi hadiah buat bagi Nabi SAW yang sebelum tu dah penuh dengan kesedihan kan. Dihina, dicaci, dibalik batu dan sebagainya apa semua. Dengan sebab keislaman seorang ni menjadi hadiah pada bagi Nabi SAW. Jadi di sini dah Kebun Adas. Jom, betul tengok. Betul tengok. Kalau boleh masuk, pergi masuk. Tengok orang Turki tu boleh masuk. Kering macam tu Kak Mulberry tadi. Batu yang dia ambil tu. هذا والتين مانيس. Kinwanis. Buah tin. والتين Watin wa zaitun. هذا ودي ماليزيا. ماليزيا. Buah pin. هذا ودي ماليزيا ما في خلاص. Ini pokok tin. والتين Atin. هنا هذا والتين Atin. وهذا والزيتون wa zaitun. هذا Tin زيتون. wa zaitun. ايوه والتين والزيتون وطور سنين طور سنين. هذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين. تقولوا ريال واحد Macam dia. الزيتون Begitu كم هذا؟ 20 ريال. Dia berada di bawah pohon Bismillah. Masya Allah. pohon tin yang sangat rendang. Mudir, هذا ديسكاونت. Orang Turki comel-comel. Masuk sini. Comel-comel. Masjid Adas. Simple saja, tapi meninggalkan memori yang sangat menyentuh perasaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Merpati dua sejoli. Waktu Nabi SAW turun daripada perkampungan Bani Saqif tu, Nabi SAW sebelum dipanggil oleh Utbah dan Syaibah untuk berehat di kebun, Nabi berhenti di situ sebentar dan Nabi
Nabi duduk untuk berehat. Dan Nabi SAW waktu itu dengan Zaid dan Harithah, anak angkat Nabi kan, yang menemani Nabi dalam perjalanan ke Taif ni. Oh, Zaid kena baling juga ke? Dia kena balas jugalah. Dan Zaid halang guna badan dia. Masya Allah. Dia tak boleh masuk kan, dia dah tutup. Dia dah pagar, dia nak buat polis. Oh, Zaid pergi sekali dengan Nabi lah. Nabi nak ambil gambar ke? Saya lalu je ambil gambar ambil gambar daripada kereta lah. Masjid apa namanya? Antara atau Masjid Kok. Kok. Dan kemudian Nabi SAW duduk di tempat tu, duduk dia. Kok tu maknanya siku. Oh, ni batu jadi lembut tu Batu tu ni. Jadi bantal. Itu Antara, ni Masjid Kok. Ni macam kau. Ya. Ni Masjid Kok. Ya. Ha, ni ada dekat depan pun ada. Buat sudah. Ni dalam ni. Dalam ni. Dia tutup sebab banyak orang datang macam ambil Batu tu ada lah. Batu tu adalah kat dalam tu. Batu tu ada kesan lekukan. Suku lah. Siku. Dan Nabi SAW duduk kat situ sambil Zaid bin Harithah membersihkan darah yang penuh dalam kasut Nabi SAW. Bayangkan darah tu penuh, banyak teruknya Nabi SAW dipaling oleh batu sampai pada darah yang teruk. Lepas tu barulah Nabi SAW pergi ke kebun tu dan rehat dan diberi minum oleh Anas. Masya-Allah. Dakwah ke Taif ni berlaku pada tahun bila? Pada tahun ke-10 kenabian. 10 ke 9? 10 kenabian iaitu pada tahun kesedihan. Oh, sebelum pindah ke Huzun. Sebelum pindah ke ni lah. Iaitu apa yang terjadi pada tahun kesedihan tu? Iaitu ketika itulah tahunnya baginda Nabi SAW diuji dengan kesedihan yang amat dahsyat apabila Allah SWT menjemput kekasihnya, iaitu kekasih Nabi SAW, isteri baginda Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang dalam sepanjang dakwah Nabi di Mekah menjadi sumber kewangan utama selain daripada Abu Bakar As-Siddiq dan juga Uthman. Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang wanita yang sangat kaya. Dia kahwin sebelum kahwin dengan Nabi, dia berkahwin dengan dan dia mewarisi kekayaan daripada suami dia. Dan Khadijah ni dia bukan businessman tau, dia seorang investor. Investor. That's why lah dia. Tapi dia sebelum dia jumpa dengan Nabi, banyak kali dia lantik dengan manager dan dia ditipu. Sehinggalah ketika mana dia macam frust dan dia bertanya dekat dia punya macam pembantu dia, sahabat dia. Saya lupa nama dia. Sahabat tu. Bukan Umar Aiman. Bukan Umar Aiman. Dan tanya waktu tu Nabi SAW bertugas jaga kambing, memelihara kambingnya sahabatnya ni, sahabat Khadijah ni. Nabi dengan ada seorang lagi laki-laki ni. Kemudian waktu tu kebetulan tengah sembang tu, laki kawan Nabi ni datang ke waktu tu nak Ni sini. Ni kontorah. Oh ni yang tadi ni yang masjidnya. Ni kontorah bukan. Ini zaman Sayyidina zaman Uthman tak silap. Jadi Nabi SAW waktu itu dia tak ikut serta dengan sahabat dia ni untuk minta upah ujrah daripada ternak kambing tu sebab Nabi malu. Jumpa perempuan kan. Waktu itulah baru perempuan yang sahabat Khadijah ni, dia teringat sebab tadi Khadijah cerita tentang dia tak susah nak cari orang yang dipercayai untuk nak manage dia punya harta untuk nak bawa dia punya bisnes ni. Waktu itu baru ada seorang lelaki ni yang sangat terpercaya. Ada seorang lelaki ni sangat terpercaya dan orang Quraisy panggil dia ni Al-Amin. Dia jaga aku punya kambing. Lalu disebutlah nama Nabi Muhammad SAW. Lalu dipanggil lah oleh Khadijah radhiyallahu anha dan lantik Nabi SAW menjadi ketua ekspedisi perdagangan Khadijah, barang Khadijah ke Syam. Itu pada umur Nabi 25 tahun sebelum kerasulan. Nabi pun bawa barang Khadijah ni pergi berniaga di Syam. Kan sebelum tu Nabi dah ditrain oleh Abu Talib dekat Syam kan. Balik daripada Syam, Mekah ni gempar. Mekah ni gempar sebab Nabi Muhammad SAW bawa
bawa apa? Hasil perniagaan yang sangat banyak. Yang sangat banyak dan Nabi balik cepat. Maknanya Nabi cepat buat kerja dan Nabi disenangi oleh ramai orang waktu di Syam tu, di Syria, dan hasil perniagaan tu berlipat ganda yang tak pernah dinikmati oleh Khadijah sebelum tu. Jadi Khadijah pun macam terjatuh hati pada baginda Nabi SAW, lalu dia disik oleh sahabatnya, lalu bernikah dengan baginda Nabi SAW, sehinggalah ketika mana turunnya wahyu. Khadijah Zamilun ni sebelum tu, dan Khadijah ada jumpa dengan pakcik dia bercerita, suami kau ni adalah seorang Nabi. Kemudian beriman, kemudian hidup dengan bersama Nabi, korbankan seluruh hartanya sampai habis hartanya, sehinggalah kemuncaknya waktu sebelum Amul Huzul berlaku tahun pemboikotan. So, seluruh kaum muslimin pada tahun pemboikotan yang dekat lembah Bani Hashim. Bani Hashim tu, kan? Seluruh kaum muslimin ketika itu memang makanan apa semua tu semua disponsor oleh Khadijah dan juga Abu Bakar, kan? Jadi dan kena pergi jauh untuk dapatkan dagangan dan bawa balik, sebab Quraisy tak nak berdagang, tak nak berurus niaga dengan kaum muslimin. Sehinggalah selepas itu pada akhir pembukaan tu Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal dunia, dan kemudian disusuli pula oleh Abdul Talib. Khadijah meninggal sebab apa ya? Khadijah meninggal sebab apa ya? Sakit. Sakit Salah satu sebab ni lah, tak ada cukup makanan lah. Pokok dia kemarau. Dah tua, panas, kebeluran, boykot, susah, waktu panas dan sebagainya, duduk kat lembah tu tak ada apa-apa, Sehinggalah kemudian Abu Talib pun meninggal dunia. Abu Talib ni adalah sumber keselamatan bagi Nabi SAW, yang backup Nabi. Lalu Nabi SAW pasti sangat sedih, dan tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Selepas daripada habis pemboikotan tu, kita terus gerak ke Mekah, Ya. Lepas habis tahun macam mana habis tahun pemboikotan tu, bila mana Nabi SAW cakap dengan Quraisy, korang pergi cek surat yang korang tanda tangan ni untuk boikot tu, yang korang tampal kat Mekah tu, tengok apa jadi. Lalu waktu tu Abu Sufyan je sampai pergi cek, tengok surat tu dah dimakan oleh anak-anak, malaikat tinggal bismillah. Lalu gemparlah di kalangan Quraisy, lalu mereka pun menghentikan boikot terhadap kaum muslimin. Bawah ni kena ada base yang baru. Mekah ni begitu hostile terhadap Nabi SAW. Nabi pun pergi ke mana? Pergi ke Taif untuk mencari Kedai buah ada dia? Ada. Kedai buah waktu turun dia ada. Di tinggal buah pulang muka dulu. Ya. Ni saya pusing-pusing bandar dulu. So, Nabi nak cari base baru tu, yang Nabi pergi ke Taif, sebab Nabi mengenangkan dia ada saudara sesuai dan sebagainya apa di sini. Dan juga Bani Taif ni juga adalah dia ada kekerabatan dengan Quraisy. Pergilah ke Taif dan berlakulah kisahnya. Dakwah bagi Nabi itu ditolak untuk penduduk Taif. Lalu Nabi turun, duduk di nyiku, kemudian duduk di kebun. Kemudian ketika itulah malaikat datang, kan? Malaikat datang menawarkan kepada baginda Nabi SAW untuk menghancurkan Bani Thaqif ni. Dekat situlah. Dengan menghempapkan gunung yang berada di sekitar ini. Mereka menjaga gunung, aku akan hempap mereka ni. Lalu Nabi SAW katakan, biarlah mereka, kan? Biarlah mereka dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang Nabi kena sakit tu, dengan penuh kasih, biarlah mereka, mudah-mudahan di kalangan subi mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Dan keadaan tu Nabi SAW doa, dan doa tu saya letakkan dalam grup. Doa ni sangat rintihan. Doa rintih. Ya Allah, pada Engkau aku mengadu, baca doa tu. Doa ni di situ tadi. Jadi saya nak berhenti nak baca doa tu kat situ, tapi ada polis tak dia. Baik, so begitulah kisah dakwah baginda Nabi SAW di Taif. Ya Allah, demi sungguhnya aku mengadukan segala kesedihan dan kesusahanku dan kelemahanku, dha'fi quwwati, dan juga lemahnya kekuatanku. Nabi sikit pun tak macam mengeluh dan salahkan Bani Thaqif ni. Nabi salahkan diri sendiri. Betul-betul terpadu diri aku ni lemah, ya Allah, aku
Allah. Baca doa. Tak tebuk gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kepadamu aku mengadu tentang lemahnya kekuatanku, kurangnya daya upayaku, dan hinanya aku di mata manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, di antara yang menghasihani, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan aku? Kepada orang asing yang akan menyerangku, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan atas diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi kesejahteraan darimu lebih lapang bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Dari diturunkan kemukaanmu kepadaku, atau tekanan murkamu atas diriku, kepadamu aku berserah sepenuh hingga Engkau reda. Tiada daya dan kekuatan melainkan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. So inilah doa. Inilah doa. Doa ni rintihan. Doa ni bukan semata kita ni menyatakan hasrat. Tapi doa ni kita nak bermanja-manja, kita nak merintih, kita nak bermunajat, kita nak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam malam tadi saya jumpa dengan kawan saya yang duduk kat Mekah. Kami duduk minum-minum, dia kata dia cerita pasal dia duk doa nak jadi billionaire, kan? Dia nak jadi billionaire supaya dapat bantu orang ramai dan sebagainya kan. Lepas tu dia cerita lah pula ada seorang kawan dia duduk Mekah ni, kan? Dah kaya dah pun, kan? Tiba-tiba dia ni serve. Dia tak tahu pun orang tu kerabat, baru je beli kerabat Sultanan Brunei. Dia serve kat kerabat tu, suka kat dia tengok akhlak dia bagus dan sebagainya pun semua. Kerabat tu terus dia kata, kau jual semua bisnes kau, jual semua bisnes kau, aku nak kau jadi pemegang amanah untuk wakaf kerabat kami di wakaf kerabat Brunei ni di Mekah. Tu abang nak bagi kekayaan Ustaz ya. Dan nilai wakaf tu kalau dah ambil daripada Baitul Mal tu bilion. So sahabat ni cerita kat kawan saya ni, dia tak pernah minta pun nak minta kaya ke apa ke. Kalau Allah Ta'ala bagi dia. Sahabat saya ni dia minta, dia terima, dia kata aku doa tu, dia kata Minta kaya tak minta kaya. tapi tak bagi. So saya pun berkongsi dah dengan dia. Dia kata kisah Nabi Musa AS, tak kala baginda Nabi Musa AS itu berada di titik terpuruk, berada di titik yang terendah, adalah ketika baginda Nabi dihalau dan diusir dan dikejar untuk dibunuh oleh Fir'aun setelah dia terbunuh seorang Bani Israel. Sedangkan yang mengusir dan menghalau nak membunuh itu kita boleh dianggap sebagai ayah angkat dia lah, yang membesarkan dia. Fir'aun ni membesarkan dia dalam istana. Nabi Musa ni basically jadi putera angkat, kan, di istana. Raja muda lah. Daripada titik yang tinggi kemudian ke titik yang terendah oleh basically ayah macam ayah sendiri, disebabkan satu kesalahan, kemudian beliau terpaksa lari menyelamatkan diri daripada dibunuh. Dan perjalanan lari tu jauh, daripada Mesir pergi ke Jordan. Sampailah ke satu tempat oasis air. Dekat situ bagi Nabi Musa AS berehat. Dan dia nampak ada dua orang gadis yang sedang menunggu di belakang. Ada ramai lelaki nak ambil air. Kedua gadis sudah menunggu tak ambil air. Lalu Nabi Musa AS pun pergi dekat pergi dekat gadis tu, ditolong, offer untuk tolong ambil air. Ambilkan air itu dua orang gadis. Kemudian diberikan. Dan Nabi Musa tidak minta upah apa-apa pun. Lalu dia pun duduk kembali. Dalam keadaan itu dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dalam keadaan dia memang terendah, dia tak punya apa, dia tak minta secara spesifik pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku ini terhadap apa sahaja kebaikan yang kau berikan kepadaku, aku sangat-sangatlah fakir.
aku sangat-sangat dah tak punya apa. Apa saja kebaikan yang kau berikan kepada aku sangat-sangatlah fakir. Lalu tak lama lepas tu, dua orang gadis tu datang balik kepada Nabi Musa AS. Dan gadis tu dia berkata, wahai pemuda, sesungguhnya ayah kami ini ingin berjumpa dengan kau. Nabi Syuaib kan? Dan Nabi Musa pun berjalan dengan dua orang gadis itu, kan? Berjalan di hadapan gadis itu, menjaga pandangannya dan berkata kepada dua orang gadis itu, kat mana lorong dan kat mana nak sampai, dan diberikan isyarat, kan? Sampailah ke rumah dua orang gadis tu. Ternyata ayahnya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu Nabi Syuaib ni dah diberitahu oleh dua orang gadis ni yang anak dia ni berkenan dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Syuaib pun melamar Nabi Musa AS dan berikan kepada dia apa? Anak gadis untuk dinikahi, Safura, tempat tinggal untuk didiami, pekerjaan sebagai rezeki, mengembala ternakan Nabi Syuaib beberapa tahun, sekian lepas beberapa tahun jadi dia punya, kan? Kemudian anak-anak hasil daripada pernikahan itu, dan akhirnya Nabi Musa AS beroleh nubuwah, beroleh wahyu menjadi seorang rasul Bani Israel. Jadi kita tengok daripada sebuah doa, ada apa saja kebaikan yang Allah Ta'ala berikan, Nabi Musa beroleh semua. Perlindungan, tempat tinggal, keluarga, isteri, dan juga paling besarlah wahyu, nubuwah. Jadi kalau kita tengok doa-doa Nabi ni, semua rintihan, kadang-kadang semua rintihan. Sebab saya macam kat Malaysia ni kan kadang-kadang ada untuk guru bisnes kat, nak dapat sekian-sekian, solatlah duha, nak dapat sekian-sekian, bacalah ayat ni, doalah macam ni spesifik, mesti kena minta macam ni. Saya kurang setuju lah dengan benda tu. Sebab kita tak tahu apa yang baik untuk kita ni di sisi Allah. Tapi bila kita keep on asking, Allah Ta'ala boleh bagi kat kita, tapi benda tu sebenarnya tak baik untuk kita. Na'udzubillah. Kan? Ini dah bahas? Bukan. Bukan kan? Ini masjid Jamek. Kita ingat Arab Padang Pasir lah. Oi, dah ni dah canggih tau. Ingat Arab duduk dalam padang pasir. Tengok tu kafe dia. Restoran. Dah hipster lah. Render for Indian. Dia ni lah tu kedai masakan India tu. Randir. Nah. Miqat Qarnul Manazil Wadi Maharam Valley. Besar masjid dia. Masjid ujung sana. Semuanya untuk ablution, toilets. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang berada di salah satu daripada miqat yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, iaitu miqat bagi Ahli Najd, Ahli Taif, dan juga bagi kita yang datang daripada Asia. Jadi adalah miqat Qarnul Manazil. Masjid Qarnul Manazil. Biasa kita kalau naik flight, kita lalu pass over, selari dengan dulu. Tapi inilah tempat dia yang sebenar, yang Bani Muharram, yang miqat Qarnul Manazil. Tempat tu yang jalan tu, itu jalan pergi ke jalan Taif ke Mekah. Lalu pergi ke tadi tu Nabi turun beransur nak menuju ke Mekah. Di Wadi Muharram ni lah Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di sini. Sini. Wadi Muharram. Wadi Muharram ni, Wadi Manazil ni lah. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang bertanyakan kepada Nabi SAW. Belum sana kot. Soal apa tu tadi tu? Nabi apa dengan malaikat aku akan perintahkan malaikat gunung untuk
balikkan gunung, ada dua gunung satu pun nama dia kat sini lah. Ni lah gunung ni lah kot. Di sekitar ni tak tahu satu. Gunung ni kan gunung. Dalam hadis ada sebut nama gunung tu. Aku kata balikkan dua gunung ni untuk menghancurkan mereka. Dulu yang tu yang pernah Nabi SAW sebut, biarlah berharap mudah-mudahan dari sumbi mereka akan lahir mereka yang beriman kepada Allah SWT dan agama Islam. Dan penting juga untuk kita tahu sejarah berkaitan dengan Taif ni ada satu peristiwa besar yang terjadi selepas daripada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah, bagi Nabi SAW dah menerima bai'ah pengislaman dan bai'ah daripada kaum Quraisy di Mekah. Lalu seluruh kaum Quraisy di Mekah tu dah memeluk Islam. Lalu gemparlah tanah Jazirah Arab ni akan berita itu, katakan bahawa ada satu kekuatan baru yang muncul setelah pada Madinah, dan sekarang Mekah pun telah menjadi kota kaum muslimin. Dan kabar itu didengari oleh pemimpin Bani Hawazin. Pemimpin Bani Hawazin iaitu Malik bin Auf, yang kemudian dia bergabung dengan Bani Thaqif. Bani Thaqif ni kat mana? Bani Thaqif ni pada Taif. Jadi mereka bergabung membentuk satu tentera sekitar 30,000 orang gitu. Kita boleh cek balik untuk menyerang baginda Nabi SAW, untuk menyerang Mekah. Sebab orang sebelum daripada terus tersebarnya Islam ni, kita kena hancurkan ni. Kita kena hancurkan ni, kalau tak habis pun dia. Jadi mereka pun serang baginda Nabi, nak serang kaum muslimin. Ketika itulah Nabi SAW mengajak para sahabat radhiyallahu anhum, maksudnya para mu'allaf tu, dan dengan jumlahnya lebih kurang 12,000 orang, 10,000 orang daripada Ansar dan 2,000 orang yang mu'allaf, pergi menuju ke mana? Menuju ke Ji'ranah. Ji'ranah ni kalau ikut laluan lama yang bukan laluan bukit ni, kita nak ke Taif kita akan lalu. Itu dia sebab kalau ikut laluan, kalau kita balik daripada Taif dengan bas, kita akan cerita. Itu Ji'ranah ni lah tempat terjadinya perang Hunain. Perang Hunain ni perang yang besar lah. Perang yang besar ya, tapi Bani Hawazin dengan Bani Thaqif ni, mereka ni sangat juga Bani yang ahli dalam peperangan. Ketika mana Nabi SAW sampai dekat Ji'ranah tu, tempat peperangan Hunain tu, ketika pada waktu fajar, Nabi di-ambush, tentera kaum muslimin di-ambush oleh tentera Hawazin dan Thaqif ni yang dah bersembunyi di celah. Macam lalu lembah ni, diorang ada kat atas tu. Betul. Diorang ada kat atas bukit tu, lalu mereka paling panah, mereka tembak dengan panah, dan ramai kaum muslimin yang cedera dan syahid. Kemudian waktu tu lah, sebab sebelum tu ada pengajaran besar daripada perang Hunain inilah, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 25, walaqad naswarukum ayat dia lah, id a'jabatkum kathratukum, jika mana kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang besar dalam perang Hunain ni. Tapi kemudian waktu itulah mereka menerima, kaum muslimin menerima kekalahan fasa awal tu menerima kekalahan, sehinggalah bila mana Allah Ta'ala turunkan bantuan, barulah berjaya mengalahkan tentera yang ramai itu. Lalu tentera yang ramai itu pun terpecah dan berlari ke 3 tempat. Antara salah satu tempat yang mereka lari, dan jumlah besar yang mereka lari adalah mereka lari ke Taif. Jadi lanjutan daripada perang Hunain tu, terjadilah perang Taif. Perang Taif, lalu baginda Nabi SAW dengan Khalid Al-Walid, mula Nabi hantar Khalid Al-Walid. Kemudian Nabi sendiri ketuai ekspedisi itu untuk serang, untuk kejar mereka yang lari ni, kejar mereka yang lari daripada perang Hunain dekat Taif ni. Taif ni waktu tu ada tembok kota. Dan tadi kalau kita lihat tadi, nampak tak? Dia buat macam yang kata dia orang Tuhan bagi tahu tu kan, yang tengah tu kan, orang nampak tu kan. Itu perlambangan hadap dulu Bani Thaqif punya tembok kota. Kemudian ketika mana pertempuran tu berlaku kat perang Taif tu, mereka punya tembok ni tinggi. Banyaklah ceritanya, kita baca sirah dia, tapi ringkasnya lah, waktu itu telah berlaku perangannya Nabi SAW dengan sahabat guna manjani. Tahu manjani? Baling batu kan? Baling batu dengan masalah stick besar tu kan? Untuk meruntuhkan tembok. Kemudian Bani Thaqif pula guna api, baling ramai sahabat-sahabat yang cedera dan syahid. Sehinggalah akhirnya Nabi SAW mendapat idea. Nabi arahkan para sahabat untuk membakar ladang anggur yang ada di sekitar Taif ni. Bakar. Strategi yang sama yang Nabi guna waktu dengan Yahudi di Madinah. Sebab Nabi tahu kecintaan diorang terhadap ladang anggur diorang ni.
Lalu apabila mereka lihat dada anggur mereka ni dibakar, mereka pun akhirnya menyerah diri. Dan pengepungan tu, Nabi kepung tembok kota Taif tu, ada riwayat mengatakan 30 hari, ada riwayat mengatakan 40 hari, lama lah. Bila mereka melihat dibakar tu, mereka pun menyerah kalah dan kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Nabi menang dalam perang Taif dan tenteramlah Mekah, Madinah dan sekitarnya dengan pengislaman semua bani-bani kabilah-kabilah yang ada di sekitar tu. Baik. Ada satu perkara yang terharu dah kalau kita tengok dalam perang Taif ni. Ketika mana hidup, ketika mana habis daripada perang tu, Ni sebab udah buah ni. Ketika mana? Dia buah tu. Kedai buah dulu. Melontar tak sudah ya dong. Okey. Betul. Oh, masak manual lah. Tengok tu dia masak teh. Shine. Karate. Oh, turun. Tak turun? Karate. Masak air tu manual. Antik. Apa ni Kak Iti? Oh, kaktus. Yang ni lah yang kaktus dah kopek hari tu. Oh, ni buah bunga kaktus. Kaktus. Loh, Roman. Oh, sedar dia kopek. Kaktus merah. Kaktus kuning. Okay. Okey, baik. Kan dari perang Taif tadi tu, apabila dimenangi oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, lalu para sahabat pun semuanya Ahlul Madinah, Ansar dan Muhajirin, dan juga Ahlul Bani Quraisy yang ketika itu baru mula Islam, mereka pun mengumpulkan ghanimah. Sebelum mereka mengumpulkan ghanimah tu, Nabi dah pergi kejar dah mana yang lari, saki-baki yang lari apa semua tu. Nabi suruh tunggu tu untuk ghanimah tu. Bila Nabi dah balik tu, barulah Nabi kumpulkan balik semua kaum muslimin untuk dibagi-bagikan ghanimah. Ketika pembahagian ghanimah tu, berlakulah cakap-cakap. Sebab ketika itu Nabi SAW kita ni, Masya Allah, Pembahagian tak adil. Nabi mengutamakan mu'allaf, iaitu mereka Ahlul Makkah, Bani Quraisy, menerima lebih banyak ghanimah berbanding Ansar. Sorry, mana kan? Daripada Ansar, daripada Ahlul Madinah. Jom pegang air dia. Baik-baik lah, air panas. Dia punya apa, bomba tu tak nampak. Ya, Cakap macam Nabi SAW dah bertemu kembali dengan keluarga asalnya, daripada asalnya meninggalkan kita. Nabi utamakan mereka. Itulah orang kan. Oh, dia betul tu. Hai, banyak betul interframe-nya. Dari Nabi SAW pun panggil balik semua Ada kat atas gunung. Ahlul Ansar. Tak cerita Nabi ni sabar. cantik view ni bang. Panggil Ahlul Ansar. Kemudian Nabi SAW sebut, dia kata pendek lah, banyak ayat dia lagi sedih lah, tapi senang kata beginilah mafhum dia. Apakah kalian redha jikalau aku memberikan kepada mereka ni harta-harta perang, masa perang ni, dan aku bersama kalian untuk pulang ke Madinah, bersama-sama dengan kalian. Nabi tak stay di Mekah. Situ ada? Ada masuk Tak boleh tutup. Tadi ada masuk. Betul. Dulu boleh. Nabi pun cakap begitu. Akhirnya para sahabat Ansar semuanya menangis. Bila Nabi nak bandingkan dengan harta dunia dalam masa perang tu, Dengan Nabi. pilih bagi Nabi SAW dapat bersama mereka, tinggal di Madinah, dan akhirnya Nabi pun wafat di Madinah. Itulah kisah perang Bani Taif. Pulis dia, ya Allah. Serius tengok. Masya Allah tinggi ya. Ni tapi tengok balik pulau lagi tinggi. Oi. Ni atas bukit bang. Yang kat laut. Tengok bawah laut.
Oh, tidak dibekal. Naik kenderaan menurun. Baqarah. Al-Baqarah di mana Allah Taala sebut summa qasas qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minha al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah Ta'ala sebut, kemudian hati mereka itu menjadi keras seperti batu. Rujuk kepada siapa? Rujuk kepada Bani Israel. Kenapa hati mereka menjadi keras seperti batu? Sebab mereka ni buat kesalahan Nabi Musa kan. Sembah apa? Baqarah Samiri itu, lembu Samiri. Dan Nabi Musa Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka ni sembelih seekor lembu. Lalu berlakulah dialog yang dalam surah Baqarah tu, yang mereka tanya macam-macam. Lembu tu warna apa? Diguna untuk ternak ke tak? Besar macam mana? Diorang tanya tu bukan sebab diorang ni nak takwa ke apa, tapi sebenarnya diorang tak nak buat. Diorang menunda-nundakan untuk beramal. Asbab daripada menunda-nunda amal, menundakan untuk beramal tu, menundakan untuk taubat tu, Allah Ta'ala rakamkan sebagai kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu. Dan Allah Ta'ala umpamakan pula batu tu seperti batu yang kita tengok pada hari ni kat sini ni. Itu dia. Sedangkan nak kata hati mereka lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Wa inna minal, sedangkan ada di kalangan batu-batu yang terpecah kemudian keluar menjadi sungai. Ada batu-batu yang terpecah mengalir air. Kalau kita jalan dekat wadi, kat wadi kita akan perasan, kita akan jumpa ada batu-batu yang dia pecah macam ni kan. Pecah kemudian keluar air tengah-tengah dia. Kemudian Allah Ta'ala berkata ada juga batu-batu yang yang pecah kemudian keluar batu, ada pecah yang pecah dan hancur. Ada juga ada batu-batu yang tunduk. Min khasyatillah, kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok batu keras, tapi bila hati keras, hati lebih keras daripada batu. Sedangkan batu pun ada yang pecah dan keluar air. Sedangkan batu pun ada yang pecah dan mengalir air. Tetapi hati manusia kalau mengeras lebih keras daripada batu, tak dapat dipecahkan. So dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya bagi setiap dosa lanuk tatu sauda, dia akan menghasilkan satu titik hitam. Bagi setiap perbuatan dosa akan menghasilkan satu titik hitam. Bila mana seorang tu tak terus bertaubat, titik hitam tu akan terus bertambah sehingga mana hati tu jadi ghaflah, jadi lalai. Dan akhirnya hati itu terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kita tak boleh tunda-tunda taubat, tunda-tunda amal. Kalau kita tunda taubat, dia akan jadi keras hati. Itulah. That's why penting Nabi ingatkan untuk setiap hari kita istighfar, surah taubat,